Okey, kalau korang nak tahu, ini adalah emas yang didulang. Okey, emas ni dibawa oleh pelanggan lah. Saya tak pasti dekat mana dia dapat emas ni, dia dulang dekat mana, tempat mana, kita tak pasti. Tapi yang pastinya dekat kedai emas Sri Semantan ni, kita memang ambil dan beli emas yang didulang ni. Okey, contoh emas yang dulang ni bukan yang sebiji ni tau. Dia orang jumpa dekat mana-mana sungai ke apa tak. Dia orang kumpul lah, kan. Lepas dia orang dulang, dia orang kumpul dan dia orang sama ada dia orang bakar, kita tak pasti, dia proses. Jadi bila proses dia akan jadi macam besar ni. So bila bawa ke kedai emas Sri Semantan, kalau nak jual emas ni, semestinya staf dekat sini akan timbang dulu. Nak tahu berapa dia punya berat dia, kita minta staf timbang. So berapa berat dia tadi? 44.41 kan gram. Jadi kalau 44.41 gram, kalau jual ikut dengan harga semasa sini, dah berapa dah? So untuk mereka-mereka di luar sana, sekiranya anda ada emas dulang, boleh je bawa ke kedai kita. So syarat dia macam tu lah. Kita akan timbang dulu sebelum kita cek mutu. Orang dalam akan ambil emas tadi tu untuk cek dengan mesin pula. Ini adalah cek mutu. Jadi ini mesin ni bukan sebarangan mesin tau. Sebab apa? Mesin ni lah akan cek mutu setiap emas anda yang dibawa ke kedai emas ni. Sama ada nak buy back dan sebaliknya. Okey, kalau korang tengok dekat sini, ini adalah kandungan emas dia. Kalau kita nak tahu, AU tu adalah emas, AG tu adalah silver, CU tu adalah copper. So, ini yang detail dia. 21.53K ni adalah karat dia. So, mesin ni dia berfungsi untuk cek mutu. Macam kita tengok tadi, emas yang dulang ni daripada Lombong ni tadi, dia punya pengiraan dia, AU emas dia adalah 89.69, AG silver dia 9.09, CU copper dia 0.02. So dia punya mutu karat dia 21.53. Bermakna kalau ikut angka dekat apa ni, dia punya pengiraan dekat sini, kita ada contoh macam 999 mutu 24K, 916 22K. Ni 21K ni masih lah ni. So 87.50. Jadi itulah dia punya mutu. Jadi berita baik buat pendulang-pendulang emas. Tak kisahlah anda di mana. Sekiranya emas-emas yang korang dapat tu hasil daripada mendulang, boleh bawa ke kedai emas Sri Semantan. Tak kisah di mana cawangan dia, kita beli, kita ambil. Tapi dengan syarat mesti kena cek dululah mutu dia. Tak perlu lah nak pergi ke Kuala Lumpur ke, nak pergi ke Colombia ke, mana-mana nak jual emas dulang anda, bawa saja ke kedai emas Sri Semantan. Dan tahniah juga buat pendulang-pendulang di luar sana, kerana anda memang berusaha betul untuk jadi pendulang emas yang tegar. Semoga dimurahkan rezeki anda dan dipermudahkan segala urusan. Boleh seng, jangan lupa hamba.